Diorang ni ada buat alternative income yang lain. Okay? So, dalam tempoh 2 tahun, diorang mampu merealisasikan impian diorang selama ini. Bukan cerita pasal kereta besar, bukan cerita pasal kereta mewah, bukan cerita pasal Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Lamborghini, bukan. Hari ni cerita 2 tahun diorang berusaha keras, hari ni diorang mampu keluar aktiviti baru. So, nanti mesti macam mana kerja diorang, macam mana susah payah diorang, macam mana tekad diorang, nak ubah jawapan diorang, nak realisasikan impian diorang. Itu je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat RF ni 2 tahun lebih sikit je. Tapi saya nampak RF ni memang nampak boleh pergi jauh. Masa saya buat RF mula, saya pakai kereta wajar. Macam-macam risiko. Enjin berasap lah, ni apa tu, tangki air bocor lah. Tapi saya terus juga. Lepas tu setiap hari Rabu, saya tak menangis. Dari mana? Dari mana? Saya ucapkan terima kasih. Dari mana? Dari mana? Oh, saya daripada Skincan. 2 jam perjalanan daripada Skincan. Kalau kena jam 3 jam. Alhamdulillah, hari ini saya dapat keluarkan kereta X50. Saya ingatkan 7 Disember tu saya dapat dengan jutawan-jutawan dan bos. Rupanya tak dapat. Tapi tak apalah, saya keluarkan sendiri dulu. InsyaAllah nanti saya pun nak dapat juga macam yang jutawan yang lain. Okay, terima kasih. Pakai kereta baru. Ingatkan ialah kita orang, saya memang sering masa tak pernah bekerja. Ada seorang ni bawa lori. 3 bulan dia buat RST ni, terus berhenti kerja. Dia tak sangka kan boleh dapat. Tapi alhamdulillah berkat usaha, yakin kita konsisten insya-Allah. Jadi